tidak dia hargai. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku tidak meminta daripada kamu sebarang bayaran kerana menyampaikan ajaran Al-Quran ini, dan bukanlah aku daripada orang-orang yang mengada-ada. Surah As-Sad ayat 86. Keterangan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan dakwah Islam kepada orang-orang musyrik. Baginda tidak mengharapkan apatah lagi meminta upah daripada mereka sebagai imbalan daripada tugas menyampaikan agama Allah. Orang-orang yang beriman meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sentiasa menyampaikan agama Allah kepada manusia walaupun hanya sedikit yang diketahui. Ayat di atas mengingatkan kita agar tidak mengharapkan balasan dan penghargaan manusia semata-mata dalam melakukan kebaikan. Jangan bersedih atau gerisah apabila kebaikan yang kita curahkan kepada orang lain dibalas dengan celaan. Bahkan kebaikan yang dihulurkan dibalas dengan tamparan yang menyakitkan. Oleh itu, kita seharusnya mengharapkan balasan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Buat baiklah kepada Yang Maha Esa sahaja, walau ketika bersendirian, dan bukan kerana suruhan manusia lain. Hal ini kerana Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala, memberi kurnia, menjatuhkan hukuman, menghisap setiap amalan, meredai setiap kehidupan, dan juga yang memurkai hamba-Nya. Dialah Allah yang Maha melihat lagi Maha mengetahui. Wallahu a'lam. Sallallahu